Cermin ni paling murah dalam 70 lebih ringgit, yang kecil sikit daripada ni. Yang saya beli ni dalam 100 lebih lah. Dia ada dua jenis. Satu adalah ordinary, satu lagi upgrade. Yang saya beli ni upgrade. Saya pakai ni 50 kali 70. Dan dia ada yang landscape dan dia ada juga yang portrait lah. Bilik air utama saya guna 50-70 landscape, dan bilik air kedua saya guna 50-70, tapi dia vertical lah. Bila korang nak beli, korang kena sesuaikan dengan saiz sinki ni. Sepatutnya cermin ni sama dengan sinki ataupun lebih kecil sikit. Okay, function dia pertama, cermin dia adalah cermin HD. Maksudnya kalau kita duduk dekat pun nampak jelas, daripada tepi pun nampak jelas. Itu maksud HD lah. Dia punya cermin tu pantul dengan cantik lah. Jadi sesuai untuk yang nak make up, memang jelas lah. Apa yang kita tengok tu adalah sama. Okay, yang kedua, kelebihan cermin ni adalah lampu LED ni, dia ada 3 color. Okay, yang ni 9000K, yang ni 3000K, yang ni 4000K. Dia satu touch screen je. Kalau upgrade, dia tambah. Pertama, dia ada jam. Okay, lepas tu dia ada suhu. Dia akan bergilir-gilir. Tu yang bestnya dia ada fogging. Pernah tak korang bila mandi air panas, dia akan jadi berkabus sini kan? Kabus kan? So kita kena lap manual. Kalau ada anti fogging ni, bila korang tekan, so nanti dia akan hilang dia punya kabus tu lah. Itu je beza antara ordinary dengan upgrade. Beza dia dalam 10-20 ringgit je. Cermin ni, dia menggunakan elektrik. Yang tu kena panggil elektrik lah untuk pasang. Macam saya ni, saya dah bina rumah tu, saya dah letak dah wayar dekat belakang tu. So switch dekat luar lah bersama dengan switch lampu ni. Yang ni dia sangkut je. Dia sangkut dekat belakang je. Seperti biasa, kalau korang berminat nak dapatkan cermin macam ni, link di komen dekat bawah ataupun di bio profile saya. Okay, bye-bye.